ni bahan-bahan untuk kita nak buat kek. Kek ni untuk siapa? Kek untuk Laila lah kesian. Muka cantik-cantik tapi tak ada kawan. Tak ada kawan. Okey. So ini bahan-bahan dia. Tapi ingat, macam mana pun kita punya resepi, kita kena letak susu good day. Sebab apa, Ma? Sebab susu good day tu akan menyedapkan lagi kek awak tu. Bukan saja sedap, bagus untuk kesihatan kita sebab dia banyak lagi vitamin dalam tu. Vitamin D, B2, B4, ada protein, ada kalsium. Bagus untuk kita lah. Pendek kata, dia sedap dan berkhasiat. Okey, dah jom kita mulakan. So, ini semua tepung ni dengan apa segala sebut naik, garam ke apa ke, kita satukan aja. Okey. Ini Ma, Masuk dalam ni. Kacau-kacaukan sikit ni. Okey. Okey. Sini Boleh. Okey. Lepas tu, gula dengan mentega ni, masukkan, gaul-gaulkan. Saya Mak masukkan. Yes. Cair dah, awak dah cair dah. Sedap tu. Yummy. Okey. Nah, ni aku bagi kau buat kerja ni lah. Tukar tempat. Tukar tempat. Nah. Betul tak, Kak? Betul. Tapi tepi-tepi tu keliling tu semua tu. Okey, ni pula kita nak masukkan yogurt. Yogurt. Oh. Vanilla essence. Esen kan kau ke? Aku essence lah, dah tahu dah semua tu. Okey, 1, 2. Tak keluar. 1, 2. Adalah, Bah. Tak keluar, 1. Okey lah dah. Tak bau dia. Sabar. Naik. Oh, itu pula pegang. Pegang. Mantap. Tak tahu. Jadi kita dah perah kan? Okey, biarkan dulu. Okey, biarkan Jangan dulu. tutup lah. Okey, sekarang kau tolong aku. Susu. Ni, letakkan susu. Okey, boleh Kak? Pegang dulu ni. Itu kita Penuh, punya. Yes. 1/4 katanya, Ya. Tu. Okey, Akak kita masukkan. Ready? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Yeay. Dapat masukkan susu kita. Susu budeh, jangan lupa ya. Ini watak utama kita ni. Ni lemon ni kau hiris-hiriskan untuk buat hiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, Kak? Betul. Susu cantik. Lagi satu. Lagi satu. Genap lah bagi dia genap. Okey. Gitu. Kalau dah siap macam ni, kita boleh Bakar dia. Okey, bukakan apa tu? Saya dah bukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap. Dah ting. Okey, Mak dah berangkat dah. Okey. Ya Allah, cantik. Cantik kejadian dia.